Simpan emas ataupun simpan niat. Ada beza besar antara orang yang simpan emas dengan orang yang simpan niat. Individu yang baru ingin mula biasanya jatuh pada dua kategori. Yang pertama, mula kecil-kecil. Yang kedua adalah tunggu masa yang sesuai. Golongan yang menunggu biasanya tunggu duit lebih ataupun tunggu gaji naik ataupun tunggu harga emas turun. Akhirnya bertahun-tahun tidak bermula. Yang mula kecil walaupun RM100 akhirnya akan menang. Ianya konsisten dan terkumpul serta nampak hasil pada tahun kedua. Bezanya bukan gaji tetapi keputusan untuk bermula. Masa yang sesuai tidak akan datang dengan sendiri. Mulakan kecil tetapi hasilnya tetap besar. Jika anda belum mula simpan emas, saya boleh bimbing langkah pertama hingga yang terakhir. Hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.